Lama dia punya mi tarik itu. Boleh tarik panjang. Memang sedap Langzo noodle. Dia ada sayur tu sekali. Aku makan lagi mi tarik Langzo noodle ni. Rasa dia tu memang sangat sedap tau. Sebelum ni aku pernah makan yang perisau daging. Kali ni aku try perisau sayur pula tau. Sebab aku perlukan protein, so aku tambah telur 2 biji tau. Makan panas-panas Rasa dia lebih kurang sama. Cuba rasa dia macam kurang masam-masam sikit. Tapi rasa sayur yang pedas-pedas tu lah. Tapi standard lidah Melayu ni, dia kena lagi pedas. So aku tambah pula dengan sambal nyet kerami tau. So dia lagi pedas, lagi naik tau rasa mi tarik tu. Serius memang sedap makan Langzo noodles ni. Dah bosan makan mi segera nak masak pun malah. Makan je mi tarik instant macam ni. Serius memang puas. Dia punya portion tu memang besar tau. Makan seorang tu memang kenyang gila. Jangan risau, Langzo noodle ni dia ada halal tau. Tak kira lah mana-mana perisau pun. Setiap Chinese Malaysia yang pernah makan Langzo noodle betul kat China memang boleh cakap memang Langzo noodle ni approve sedap tau. So korang kena try tau Langzo noodle ni. Tak perlu dah pergi China nak makan mi tarik macam ni. Kalau kau nak dengan Langzo noodle macam ni juga, kau boleh tekan kat like kuning.